Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk korang kan, saya bagi tahu, jika korang tidak ada ketenangan diri dan tidak beriman, memang susah nak percaya. Saya ni seorang yang dah mati hidup kembali dan membawa perintah yang sesungguhnya. Dan juga, saya bukanlah membongak dengan orang. Sesungguhnya kahwin tidak sah. Tuhan tidak memberi sah terhadap hubungan yang korang kata. Amalan itu boleh memberi sah, iaitu pahala dalam hubungan korang bertidur bersama-sama itu. Dan orang-orang yang sampaikan tentang amalan-amalan ni, memang Tuhan akan hapuskan segala-gala dosa. Tapi ia pun jangan buat dosa terus dengan sampaikan bukan-bukan. Itu je saya nak cakap dekat korang. Sungguhnya saya dah mati kan, saya tak ada ketenangan bila tengok dunia macam gini. Saya dah cakap dengan korang, korang kena tenang sebenarnya. Saya yang dah mati duduk balik, saya tenang je orangnya. Orang yang tak pernah mati memang tak akan pernah tenang dalam keadaan hidup. Kalau fahami seseorang yang saya macam saya kan, sepatutnya korang ini kena simpati. Saya sebenar-benarnya saya cakap dengan korang, orang-orang yang kat dunia ni semua tidak ada pendirian. Begitu menyampah bila tengok aja dunia ni. Korang tahu orang yang kata mereka ni adalah seorang utusan sungguhnya mereka pun tidak memahami kenyataan yang saya bagi tahu dekat orang. Sungguhnya pemahaman terhadap kahwin kan begitu sulit. Dan Tuhan akan hapuskan segala-gala dosa. Memiknai dia tidak salah. Itulah ajaran sesat sesungguhnya. Saya hanya ingin kata guru saya kan Malaikat Jibril yang berguru dengan saya punya guru ni. Sungguhnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, begitu banyak Nabi yang berguru dengan saya punya guru ni. Mereka tu semua senior saya yang belajar bawah Malaikat Jibril yang menjadi begitu hebat sejarah sampai sekarang pun ada. Saya hanya nak bagi tahu dekat korang, sungguhnya guru saya suruh pesan dekat korang, kahwin tidak sah. Sungguhnya jika kata saja percayai Tuhan tidak cukup untuk kebenaran hamba. Untuk korang faham kebenaran hamba tu kan, kalau percaya Tuhan itu ada, semuanya dia itu yang akan beri. Seperti Tuhan ada kata dia akan memberi jodoh, bukan di dunia tapi di akhirat. Korang memikna dekat sini, Tuhan memberi jodoh. Lepas tu korang kata tidak ada jodoh, bertalak 3. Kenapa korang begitu sesat? Saya hanya ingin kata jangan rosakkan agama Islam, agama yang begitu mulia. Sungguhnya kan, ini untuk orang-orang yang mengelim-gelim diri dia sebagai imam. Saya sampaikan sekali untuk orang, jangan sampaikan tentang amalan kahwin. Sungguhnya nasib baik kau tak cerita dekat depan saya. Nasib je lah. Saya boleh potong kepala kau, masih dapat pahala yang begitu besar. Kerana sampai ke mikna terhadap ya Allah. Ya Allah memang akan maafkan. Korang tahu berapa banyak perempuan yang rosak kadang-kadang korang dengar menipu orang tu. Berapa banyak lelaki yang rosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung.